Berapa rasut? Kalau ikut kan dah hampir 100,000 tu. Uish, Ya. 100,000 bah. Tu lepas, tapi dia tak pernah laku sangat tu. Lepas sebab masa saya tulis, saya memang target kepada orang-orang yang follow kelas saya, orang-orang yang join konten-konten pendek-pendek saya dalam grup. Saya memang target yang sangat-sangat spesifik sebab saya tahu kata tak semua orang nak sangat benda macam ni. Saya punya persepsi saya lah waktu tu, dan yang minta pun orang-orang yang saya kenal. Jadi saya tulis untuk diorang je sebenarnya. Cuma tak sangka bila dia start reach kepada market yang lebih besar, tengok-tengok sambutan dia agak hangat dan ramai orang mencari, dan orang start mencari Ramadan tahun ni ketika saya menulis pada Ramadan tahun lepas. Dia punya takdir yang tak dijangka tu lah, dia tiba-tiba dia jadi naik pada Ramadan tahun ni. Dan mungkin kerana saya pun dah buat konten dan sharing tentang juzuk tu, so orang nak cari di manakah buku yang boleh dirujuk. So buku dia macam tu. Sebab tu tajuk dia cuma Aku, Lukaku dan Tuhanku. Dia membayangkan saya punya proses nak belajar, nak tulis buku tu tinggal saya seorang je. Saya duduk dalam bilik seorang-seorang. Kemudian saya fikir, kata, manusia ni sakit dekat mana? Kenapa kita baca Quran ni kita selalu tak relate dengan sakit emosi kita? Jadi saya fikir macam tu. Why not kita bayangkan yang kita, Quran dan pribadi kita dan juga penderitaan kita. So bila kita baca Quran tu, juzuk kita tu, kita ingat kata, oi, juzuk 1 ni cerita pasal menyerah sebenarnya. Manusia tak suka kita menyerah. Kita dah sembang kat dalam podcast kan. Manusia suruh kita fight, kita angkat tangan, lawan. Tapi Tuhan kata, tak payahlah. Sedar yang kita tu hamba dan teruskan hidup. Surrender tu is the most important key.